Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang sedia maklum, hari ini kita mengadakan mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Orang Melayu, iaitu Payung Besar Orang Melayu yang dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir dan dihadiri oleh Tan Sri Muhyiddin dan rakan-rakan lain. Cuma yang tidak dapat hadir Tan Sri Tuan Guru Haji Hadi kerana keuzuran dan kurang sihat. Jadi walau bagaimanapun tadi di dalam mesyuarat kita telah memutuskan untuk meneruskan convention kita, iaitu pada 13 hari bulan yang 13 hari bulan Disember, pada hari Sabtu ini, yang bertempat di Dewan Tunku Abdul Rahman, iaitu di pusat pelancongan Saloma, sebelahan dengan Saloma Bistro itulah. So yang selebihnya itu juga kita membincangkan berkenaan dengan isu-isu terkini, yang mana kita semua sedia maklum bahawa tujuan dan matlamat kita sebelum ini menubuhkan payung besar adalah untuk menjadi satu payung untuk menyatukan orang Melayu. Tetapi pada hari ini kita mendapat satu lagi berita yang agak kurang senang dan menjadi tanggungjawab bukan sahaja orang Melayu tapi seluruhan rakyat Malaysia, yang mana perjanjian ART ini telah mungkin secara tidak langsung akan mengubah landscape negara kita, yang mana daripada sebuah negara merdeka yang pada akhirnya kita akan menjadi sebuah negara di bawah telunjuk Amerika Syarikat. Mungkinlah kolonial belum lagi, tapi mungkin di bawah penjajahan mereka dengan beberapa syarat tertentu. Dan ini juga kita mengambil beberapa langkah tindakan seperti mana sedia maklum bahawa kita juga telah mewujudkan beberapa komiti di bawah Sekretariat Orang Melayu ini, di antaranya berkenaan dengan ART inilah, yang mana kita sedia maklum laporan polis telah dibuat di setiap tempat, dan sekarang ini dan Tun Mahathir sendiri juga telah membuat laporan polis. Cuma sehingga kini kita belum melihat apa tindakan daripada pihak polis tentang laporan yang telah kita buat. Jadi seterusnya juga Sekretariat Orang Melayu ini akan meneruskan dalam usaha kita untuk memberi penerangan dan juga memberi keyakinan akan bahaya yang akan dihadapi oleh orang Melayu bukan sahaja sekarang tetapi di masa hadapan. Jadi oleh itu kita mengharapkan bahawa Sekretariat Orang Melayu ini dapat menjadi satu badan bagi meneruskan usaha untuk menyelamatkan bukan sahaja orang Melayu tetapi khususnya untuk menyelamatkan negara, menyelamatkan agama kita dan juga menyelamatkan bangsa kita. So jadi itulah usaha yang sedang kita lakukan. InsyaAllah tadi juga kita telah bersetuju untuk menambahkan lagi ahli jawatan kuasa tertinggi, dan kita telah mencadangkan beberapa nama dan telah dipersetujui untuk diletakkan sebagai ahli Majlis Tertinggi Sekretariat Orang Melayu. Itu saya akan buat pengumuman dalam mesyuarat kita yang akan datang nanti. Pakaian busana. Pada 13 hari ini kita sebagai orang Melayu, jadi of course kebudayaan kita itu dengan baju Melayu. Jadi saya harap semua dapat hadir dengan imej sebagai orang Melayu, iaitu kita pakai baju Melayu. Okey.